Situasi jangkitan COVID-19 dalam negara masih di bawah paras amaran. Namun Kementerian Kesihatan terus memantau perkembangan semasa dan melaksanakan langkah kawal. Kementerian Kesihatan Malaysia akan terus mempertingkatkan kesiapsiagaan dan respon bagi menghadapi sebarang kemungkinan peningkatan kes dan kematian. Ingin jelaskan realiti situasi sistem kesihatan yang sedang kita hadapi sekarang. Stay at home. Peningkatan semula kes jangkitan COVID-19 nyata mengisingkan orang ramai, terutamanya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Idris Aiman bin Muhammad Samsul daripada kelas PIM 2 ambilan 2025-2030. Pada hari ini, saya ingin menerangkan sedikit berkaitan dengan subjek isu semasa dan cabaran masa hadapan. Jadinya, saya ingin menjawab persoalan di mana bagaimanakah negara kita, terutamanya sistem ekonomi dan sistem pendidikan mengharungi wabak COVID-19 ini dengan baik. Korang mesti tak tahu kan? Jadinya, saya ingin menerangkan di dalam video ini secara lebih lanjut lagi bagaimanakah negara kita, iaitu sistem ekonomi dan sistem pendidikan, dapat mengharungi pandemik ini dengan baik. Okey, jom. Korang nak tahu tak apa itu pandemik COVID-19? Pandemik COVID-19 ini ia merujuk kepada penularan wabak penyakit yang meluas ke seluruh negara dan ia sangat memberikan kesan yang mendalam kepada manusia yang menghadapinya. Pandemik COVID-19 ini ia berpunca daripada sejenis virus iaitu SARS-CoV-2. Jadinya dia akan memberikan simptom kepada yang terkena virus ini seperti batuk, sesama, letih, tidak bermaya dan kesukaran bernafas. Ini kenapa? Sebab virus ini dia menyerang di saluran pernafasan manusia. Jadinya mereka akan rasa sukar untuk bernafas. Itulah antara maksud pandemik COVID-19 ini. Pandemik COVID-19 ni juga ia bermula pada akhir tahun 2019 dan merebak ke seluruh negara. Jadinya pandemik COVID-19 ni ia merebak bagaimana? Dia merebak dengan titisan pernafasan serta sentuhan. Jadinya apabila seseorang itu dia mendekati pesakit yang terkena COVID-19 ini, ia akan mudah berjangkit penyakit itu. Sebab apa? Sebab virus-virus itu masih aktif di dalam badan pesakit. Jadinya apabila kita mendekati pesakit tersebut, kita akan berisiko tinggi untuk terkena penyakit itu juga. Itulah antara cerita berkaitan dengan COVID-19 ni. Dah alang-alang saya dah cerita berkaitan dengan COVID-19 ni. Saya ingin menceritakan sedikitlah berkaitan dengan COVID-19 di Malaysia. COVID-19 di Malaysia dilaporkan pada tarikh 25 Januari 2020 yang di mana virus ini berpunca daripada pesakit daripada China yang memasuki Johor melalui Singapura. Pada awalnya bilangan kes COVID-19 ni sedikit, tetapi lama kelamaan virus ni berjangkit secara cepat. Jadinya peningkatan kes ni sangat mendadak. Daripada sehari 5 orang dia menjadi sehari 1000 orang. Sebelum saya terlupa, COVID-19 ni melanda Malaysia selama 3 tahun, yang di mana 3 tahun tersebut memberikan kesan yang mendalam kepada seluruh rakyat Malaysia dan kerajaan Malaysia. Apabila kes COVID-19 di negara kita ini semakin meningkat, kerajaan Malaysia mengambil inisiatif untuk melakukan Perintah Kawalan Pergerakan pada tarikh 18 Mac 2020. Ketika Perintah Kawalan Pergerakan ini, kerajaan Malaysia telah memberhentikan sementara sistem ekonomi dan sistem pendidikan, serta ia melarang rakyat Malaysia melakukan perhimpunan besar
serta kerajaan Malaysia ni dia melakukan sekadar pergerakan, iaitu kita tidak boleh keluar untuk ke negeri orang ataupun ke luar negara. Jadinya kita perlu duduk di rumah saja. Apabila kerajaan Malaysia melakukan perintah kawalan pergerakan ini, secara tidak langsung dapat membantu mengurangkan kes COVID-19 di Malaysia ini. Korang nak tahu tak apa antara slogan yang mereka gunakan ketika COVID-19 itu? Antaranya adalah stay at home dan kita jaga kita, yang di mana dua ini sangat memberikan kesan yang mendalam kepada kita. Jadinya kita perlu duduk di rumah untuk mengurangkan penularan wabak COVID-19, dan kita jaga kita ni, kita mestilah mengingatkan sesama kita agar kita tidak keluar ke mana-mana. Jadinya kita perlu duduk di rumah agar penularan wabak COVID-19 ini tidak semakin meluas di negara kita. Jadinya ia sangat memberikan kesan yang mendalam dan dapat membantu negara kita. Tadi saya kan dah cakap yang negara Malaysia ni telah melakukan PKP. Seterusnya, kerajaan Malaysia ni telah berganding bahu bersama KKM, iaitu Kementerian Kesihatan Malaysia, untuk mengurangkan penularan wabak penyakit COVID-19 ini. Bagaimana? Dengan KKM ni, dia telah memberikan suntikan vaksin yang percuma kepada seluruh warga Malaysia. Jadinya, apabila kita mengambil vaksin itu, tahap imunisasi badan kita ini akan lebih tinggi dan kita tidak akan berisiko untuk terkena COVID-19 ini. Tetapi kerajaan Malaysia ini dia tidak memaksa kita untuk mengambil vaksin ini. Jadinya sesiapa yang ingin mengambil vaksin itu boleh, dan sesiapa yang tidak ingin mengambil pun boleh. Tetapi mereka akan menanggung risikonya sendiri apabila mereka tidak ingin mengambil vaksin tersebut. Tidak lupa juga, KKM dan kerajaan Malaysia telah melakukan penjarakan sosial, yang di mana setiap orang haruslah berada pada jarak 3 meter dengan orang lain. Jadinya kita kalau ingin pergi ke mana-mana, iaitu contohnya kita nak pergi masjid, jarak antara orang pertama dan orang kedua mestilah 3 meter, dan itu adalah antara jarak minimum antara mereka. Jadinya ini dapat membantu mengurangkan penularan wabak COVID-19. Setelah beberapa tahun negara kita ini menunjukkan kes COVID-19 yang meningkat, akhirnya negara kita ini telah menunjukkan bilangan kes COVID-19 yang semakin menurun. Ini berpunca daripada kepatuhan rakyat Malaysia yang duduk di rumah sahaja, serta pengambilan vaksin dan pengamalan penjarakan sosial. Jadinya apabila negara kita telah menunjukkan kes COVID-19 yang semakin berkurang, sistem ekonomi dan sistem pendidikan kembali pulih. Jadinya rakyat Malaysia perlulah sentiasa patuh dan mengikuti norma baru untuk pergi ke mana-mana saja, kerana COVID-19 itu masih ada tetapi dia sudah berkurang. Kiranya penyakit COVID-19 ni dia masih ada, dia punya kes masih ada hari-hari, tetapi dia tidak sebanyak awal-awal dulu, yang di mana pada awal dulu mungkin kes setiap hari boleh dapat dalam 5,000, 10,000. Tapi setelah beberapa tahun rakyat Malaysia ni dia mengikuti arahan kerajaan, kes kembali menurun. Jadinya mungkin dalam sehari tu dalam 100, 150, tidaklah sampai beribu-ribu. Jadinya rakyat Malaysia ini perlulah sentiasa patuh agar apa orang kata, suasana di Malaysia ini kembali seperti dahulu kala. Jadinya korang dah tahu kan sedikit sebanyak berkaitan dengan COVID-19 dan COVID-19 di Malaysia. Jadinya marilah kita teruskan ke persoalan bagaimanakah sistem pendidikan dan sistem ekonomi mengharungi wabak COVID-19 ini dengan baik. Okey,
Jom, let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kawan-kawan dah mendengarkan berkaitan dengan COVID-19 dan COVID-19 di Malaysia. Jadinya pada slot kali ini saya akan membincangkan berkaitan dengan persoalan bagaimanakah pendekatan ekonomi dan sistem pendidikan Malaysia dalam mengharungi pandemik COVID-19 dengan baik. Korang mesti tak tahu kan bagaimanakah kerajaan Malaysia ni dia dapat mengekalkan sistem ekonomi dan sistem pendidikan ketika berlakunya wabak COVID-19. Jadinya marilah kita bersama-sama mempelajari bagaimanakah ataupun mempengetahui bagaimanakah kerajaan Malaysia ni dia boleh mengekalkan sistem ekonomi dan sistem pendidikan semasa wabak COVID-19. Jom. Sebelum itu kita mestilah mengetahui terlebih dahulu apakah itu ekonomi. Ekonomi merupakan satu bidang ilmu yang mengkaji bagaimana manusia menggunakan sumber yang terhad untuk memenuhi keperluan dan kehendak mereka yang tidak terhad. Dalam kehidupan seharian, manusia memerlukan pelbagai barangan dan perkhidmatan seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan dan pengangkutan. Namun begitu, sumber untuk menghasilkan semua keperluan tersebut seperti tanah, tenaga kerja, modal dan teknologi adalah terhad. Oleh itu, ilmu ekonomi berperanan untuk mengkaji cara manusia membuat pilihan, mengagihkan sumber yang ada serta mengurus pengeluaran dan penggunaan supaya keperluan hidup dapat dipenuhi dengan sebaiknya. Jadinya, ekonomi yang kedua pula membincangkan aktiviti utama seperti pengeluaran, pengagihan dan penggunaan barangan serta perkhidmatan dalam masyarakat. Melalui kajian ekonomi, kita dapat memahami bagaimana individu, syarikat dan kerajaan membuat keputusan berkaitan penggunaan sumber, penentuan harga, pengeluaran barang dan pembangunan ekonomi sebuah negara. Dengan memahami konsep ekonomi, masyarakat dapat mengurus kewangan dengan lebih bijak serta membantu meningkatkan kesejahteraan hidup. Secara ringkasnya, ekonomi ni dia membawa maksud suatu perkara yang perlu dijaga ataupun dititikberatkan oleh seseorang individu, kerana ekonomi ni, jika ekonomi jatuh, kita mungkin tidak akan dapat hidup dalam keadaan yang senang seperti sedia kala. Seterusnya, kita mestilah mengetahui juga apa itu pendidikan. Pendidikan merupakan satu proses penting dalam kehidupan manusia yang melibatkan usaha menyampaikan ilmu pengetahuan, kemahiran, nilai dan pengalaman daripada seseorang kepada orang lain. Melalui pendidikan, seseorang individu dapat membantu membentuk pemikiran, kepribadian serta meningkatkan kemampuan diri untuk menghadapi kehidupan. Pendidikan bukan sahaja berlaku di sekolah, tetapi juga boleh diperoleh melalui keluarga, masyarakat dan pengalaman hidup seharian. Selepas itu, pendidikan juga berperanan penting dalam membangunkan potensi individu secara menyeluruh, menanggungi aspek intelek, rohani, emosi dan jasmani. Melalui proses pendidikan, seseorang itu dapat mempelajari pelbagai ilmu pengetahuan serta kemahiran yang diperlukan untuk menyumbang kepada pembangunan masyarakat dan negara. Oleh itu, pendidikan dianggap sebagai asas utama dalam membentuk masyarakat yang berilmu, berakhlak dan berdaya saing. Di samping itu juga, pendidikan juga membantu membentuk nilai moral dan etika di dalam diri kita. Dengan adanya pendidikan yang baik, seseorang individu dapat membezakan antara perkara yang baik dan buruk serta mampu membuat keputusan yang bijak dalam kehidupan sehariannya. Hal ini menunjukkan bahawa pendidikan bukan sahaja bertujuan untuk memperoleh pengetahuan, akan tetapi ia membantu untuk membentuk insan yang seimbang dan harmonis. Secara ringkasnya, pendidikan ni merupakan suatu perkara yang penting yang perlu ada dalam diri seseorang individu. Tetapi pendidikan ni dia bukanlah hanya didapati di sekolah, tetapi dia boleh juga didapati di luar sekolah, seperti kita bekerja ataupun kita melakukan perkara yang baru yang kita belum pernah lakukan sebelum ini. Tadi kan kita tahu kan apa makna ekonomi dan pendidikan. Jadinya kita teruskan dengan untuk menjawab persoalan bagaimanakah sistem ekonomi dan pendidikan ini dapat mengharungi ketika pandemik COVID-19. Antara cara-cara yang dilakukan oleh kerajaan adalah memberikan bantuan kewangan kepada rakyat, perbanyakkan ekonomi digital, penangguhan bayaran pinjaman serta sokongan kepada perniagaan kecil. Uraian berkaitan dengan bantuan kewangan kepada rakyat, kerajaan Malaysia telah memberikan bantuan kewangan kepada rakyat bagi mengurangkan beban hidup semasa pandemik. Antara bantuan yang diberikan ialah bantuan tunai kepada golongan berpendapatan rendah serta bantuan kepada individu yang kehilangan pekerjaan. Langkah ini membantu rakyat memenuhi keperluan asas dan mengekalkan kestabilan ekonomi keluarga. Yang kedua, perbanyakkan ekonomi digital.
Semasa pandemik, kerajaan Malaysia turut menggalakkan penggunaan ekonomi digital bagi memastikan aktiviti ekonomi terus berjalan. Seperti contohnya aplikasi Lazada, Shopee, TikTok dan WhatsApp. Banyak perniagaan mula menggunakan platform tersebut untuk menjual produk dan perkhidmatan mereka untuk meneruskan kehidupan. Kerajaan juga memperkenalkan pelbagai inisiatif untuk membantu usahawan dan perusahaan kecil serta sederhana beralih kepada perniagaan digital. Langkah ini mampu meningkatkan daya saing ekonomi serta memastikan rakyat Malaysia masih dapat menjalankan aktiviti ekonomi walaupun terdapat sekatan pergerakan. Yang ketiga, sokongan kepada perniagaan kecil. Semasa pandemik, banyak perniagaan kecil menghadapi kesukaran untuk terus beroperasi. Oleh itu, kerajaan menyediakan pelbagai bantuan seperti geran khas, pinjaman mudah serta subsidi upah bagi membantu perusahaan kecil dan sederhana terus bertahan dan mengekalkan pekerjaan mereka. Yang keempat, penangguhan bayaran pinjaman. Kerajaan bersama institusi kewangan telah melaksanakan penangguhan bayaran pinjaman ataupun moratorium kepada peminjam. Langkah ini memberi ruang kepada rakyat dan perniagaan untuk mengurus kewangan mereka dengan lebih baik ketika keadaan ekonomi tidak menentu. Tadi kita dah bincang pasal inisiatif kerajaan berdasarkan sistem ekonomi. Ini pula inisiatif kerajaan berdasarkan sistem pendidikan. Apa yang dibuat? Yang pertama, kerajaan menyediakan bahan pembelajaran alternatif. Yang kedua, kerajaan melaksanakan pengajaran dan pembelajaran di rumah iaitu PDPR. Lepas tu, yang ketiga, penggunaan platform digital. Yang keempat, kerjasama antara kerajaan, sekolah dan masyarakat. Yang kelima, bantuan kepada golongan pelajar. Dan yang keenam, penyesuaian sistem peperiksaan dan penilaian. Jadinya huraian berkaitan dengan inisiatif yang diberikan kerajaan berdasarkan pendidikan adalah yang pertama, penyediaan bahan pembelajaran alternatif. Selain pembelajaran dalam talian, kerajaan juga turut menyediakan bahan pembelajaran melalui televisyen pendidikan seperti Bidik TV, KPM bagi membantukan pelajar yang punya masalah akses internet. Kiranya kerajaan ini dia bukanlah hanya semata-mata dalam talian saja. Kerajaan ini juga dia berusaha untuk membantu pelajar dengan memberikan siaran berkaitan dengan pendidikan seperti Bidik TV. Lepas tu yang kedua, pelaksanaan pengajaran dan pendidikan di rumah iaitu PDPR. Semasa pandemik, Kementerian Pendidikan Malaysia memperkenalkan kaedah pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR bagi memastikan proses pembelajaran pelajar tidak terhenti walaupun sekolah ditutup. Melalui kaedah ini, pelajar dapat mengikuti kelas secara dalam talian dengan bimbingan guru. Tetapi PDPR ni pada awalnya sangatlah rumit bagi guru dan pelajar kerana baru pertama kali menggunakan kaedah ini. Jadinya guru-guru dan murid perlu perlu mempelajari berkaitan dengan teknologi untuk memudahkan lagi mereka berhubung ketika belajar. Yang ketiga, penggunaan platform digital. Guru dan pelajar menggunakan pelbagai platform digital seperti Google Classroom dan Microsoft Teams bagi menjalankan kelas, menghantar tugasan serta berkomunikasi antara satu sama lain. Kiranya Google Classroom dan Microsoft Teams ini dia membantu sangat pelajar dan guru untuk terus berhubung seperti melakukan kelas untuk terus belajar dan menghantar tugasan. Lepas tu, yang keempat pula adalah penyesuaian sistem peperiksaan dan penilaian. Dalam sektor pendidikan, kerajaan melakukan penyesuaian terhadap sistem peperiksaan dan penilaian pelajar. Beberapa peperiksaan telah ditangguhkan atau diubah kaedah pelaksanaannya bagi memastikan keselamatan pelajar dan guru. Langkah ini membantu memastikan sistem pendidikan masih berjalan dengan teratur walaupun dalam keadaan pandemik. Jadinya, kerajaan ini dia telah menangguhkan dahulu peperiksaan yang biasanya dilakukan secara bersemuka di sekolah. Ini bagi memastikan keselamatan guru dan pelajar ini terjamin. So, yang kelima, bantuan kepada golongan pelajar. Dalam sektor pendidikan, kerajaan melalui Kementerian Pendidikan Malaysia telah mengambil langkah untuk membantu pelajar yang menghadapi masalah akses internet dan peranti digital. Antara usaha yang dilakukan ialah pemberian peranti seperti komputer riba, telefon pintar kepada pelajar yang memerlukan serta kerjasama dengan syarikat telekomunikasi untuk menyediakan akses internet yang lebih mampu milik. Kan masa PKP tu kan, kerajaan ada memberikan kita telefon pintar secara percuma dan yang paling penting ni pengakses internet. Jadinya kita boleh mengakses internet secara percuma untuk pembelajaran. Lepas tu yang keenam, kerjasama antara kerajaan, sekolah dan masyarakat. Kerajaan Malaysia dalam menghadapi pandemik juga dipengaruhi oleh kerjasama antara kerajaan, institusi pendidikan, guru, ibu bapa dan pelajar. Semua pihak memainkan peranan yang penting dalam memastikan aktiviti ekonomi dan pendidikan dapat diteruskan walaupun menghadapi pelbagai cabaran semasa pandemik.
Kiranya ketika medium ini, sistem pendidikan ni tidaklah terletak kepada guru saja. Jadinya semua individu perlulah memainkan peranan mereka yang tersendiri. Yang paling utamanya adalah ibu bapa, kerana pada pandemik kita tidak boleh keluar di rumah. Jadinya yang ada di rumah itu adalah pelajar, anak-anak kita dan ibu bapa saja. Jadinya ibu bapa ni perlulah memainkan peranannya seperti mengajak mereka untuk belajar agar mereka ni tidak ketinggalan pembelajaran. Jadinya ini rujukan yang saya gunakan untuk menghasilkan slide ini. Jadi tadi kawan-kawan semua dah mengetahui kan apa itu COVID-19 di Malaysia, antara inisiatif yang dilakukan oleh kerajaan melalui sistem pendidikan dan sistem ekonomi. Jadinya kita bolehlah mengambil iktibar daripada peristiwa yang berlaku pada tahun-tahun yang lepas. Jadinya sekian itu saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.